Guys, hari ni I dekat Grand Opening TGV Pavilion Damansara Heights. Dan serius, pawagam ni memang nampak premium. Hari ini merupakan pembukaan rasmi TGV Pavilion Damansara Heights. Majlis ini turut disempurnakan oleh Mr. Tan Lei Han, CEO of TGV Cinemas. Jom I bawa korang tengok apa yang best dekat sini. First sekali, dekat sini ada IMAX with laser yang terbaru. Kalau korang suka pengalaman menonton dengan visual yang lebih tajam dan skrin gegasi, memang wajib cuba. Kalau nak experience lagi premium, korang kena try Indulge Hall. Siap ada bed cinema, lounge eksklusif, view cantik dan pilihan makanan yang memang best. Dan ruang pawagam dia memang luas. Kalau setakat untuk tengok wayang, malah sesuai juga untuk pelbagai acara. Dan jangan lupa, bermula 29 Julai hingga 2 Ogos, datang ke HeroCon 2026 Spider-Man Edition. Ada game interaktif, superhero challenge, PlayStation Zone, spot bergambar dan juga cosplay. Kalau korang tengah cari pawagam baru untuk lepak atau tengok movie, TGV Pavilion Damansara Heights memang wajib masuk dalam list. Jumpa korang dekat sini.